Sentimen rakyat kita untuk anti Rohingya jadi sangat tinggi. Kita pun tak mahu dunia melihat perkara yang tak elok di mana kita menolak perancangan Rohingya walaupun sama Islam. Untuk menunggu negara-negara UNHCR bersetuju menerima pelarian. Kerajaan Malaysia tak boleh menanti untuk mengeluarkan pelarian Rohingya dengan menanti Australia menerimanya kerana dunia telah berubah. Orang tak berminat kepada imej Islam. Islam ni digambarkan dengan Islamofobia. Maka daripada stream dulu saya dah kata, kerajaan harus berunding dengan negara-negara yang telah mempunyai konstrukturan yang tersusun dalam mengendalikan pelarian Rohingya. Kita harus berbincang bagaimana negara-negara Arab yang telah pun menerima pelarian ini atas semangat Islam dan mereka berjaya menstrukturkan pelarian ini dengan baik menjadi kumpulan pekerja berskill, iaitu berkemahiran. Jadi oleh kerana Arab Saudi ni dah menerima pelarian Rohingya secara besar-besaran sejak 2012, mereka dah ada struktur mengendalikan pelarian ni. Kalau kita pergi ke Arab, dia tak sebut pelarian, dia sebut pekerja dari Rohingya. Kalau kita pergi ke UAE, mereka tak sebut pelarian Rohingya, pekerja dari Rohingya, kerana mereka ada sektor yang telah disediakan. Kalau kita pergi ke Qatar, mereka tak sebut pelarian Rohingya, pekerja dari Rohingya. Jadi dalam stream saya 2-3 tahun sudah, saya kata langkah yang paling bagus adalah kita tak hidup dalam keadaan menantikan UNHCR menyelesaikannya. Kerana UNHCR ni dia nak cari negara ketiga yang nak terima. Negara ketiga semua mempunyai sentimen selepas serangan pengoboman ke atas WTC 2001 dan memburuk-burukkan imej Islam ni, orang tak nak menerima pelarian Islam. Tapi bila kita tengok data, negara-negara Islam yang maju dan kemudiannya mempunyai rasa simpati kepada orang Rohingya telah menerimanya. Apa yang kita kena buat adalah berunding dengan kerajaan Arab Saudi. Boleh tak dia terima dulu 20,000 yang ada, kerana dia dah ada 500,000 orang. Dan boleh tak kita berunding dengan kerajaan UAE bahawa dia dah ada 50,000 orang, dia terima dulu 10,000 orang. Dan kemudian kita berunding dengan kerajaan Qatar, dia ada 20,000, dia boleh terima tak 5,000 lagi, untuk kita keluarkan secara berperingkat-peringkat tanpa bergantung pada sistem lama, iaitu bergantung pada UNHCR. UNHCR ni adalah agensi di bawah PBB. Dia tunggu Australia tak nak ambil sebab Australia menganggap ini bukan pekerja yang diperlukan. Dia tak boleh upskill orang Rohingya ni. Sedangkan Saudi berjaya upskill sampai 500,000 orang bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai pemandu, bekerja sebagai pekedai runcit. Yang pekedai runcit ni yang hebat sebab mereka diberi lesen untuk berniaga untuk memudahkan keperluan runcit yang ada di Arab Saudi yang peruncitnya orang Saudi tak nak buat sebab pekerjaan ni dianggap sebagai pekerjaan bergaji kecil, berpendapatan kecil bagi ekonomi Arab Saudi yang tinggi. Maka mereka masuk, mereka mengisi ruang kosong. Di negara kita ni semua ruang dah penuh. Kita tak boleh bagi space pada mereka. Jadi bertahun-tahun dah kita kata tak boleh lagi hidup dalam keadaan pasrah dan menyerah. Pelarian ni jadi masalah kepada kita. Setiap kali kita buat stream, semua orang marah kepada orang Rohingya. Tapi tak ada siapa bagi cadangan. Tapi saya kata dah 3 tahun sudah saya stream, saya bagi tahu, kata ikutlah model Arab Saudi. Kalau dia boleh terima 500,000 orang dalam peluang pekerjaan yang dia sediakan, mereka ini sebagai orang yang mahir dalam bidang buruh, pemandu dan kedai runcit. Ini data dan mereka bukan pelarian. Mereka adalah pekerja. Arab Saudi upgrade skill dia, dia boleh bekerja. Kita hantarlah 20,000 orang dulu pergi. Yang kedua UAE. Jadi rundingan ni dia kena mula inisiatif baru, tak bergantung dalam keadaan ikut UNHCR. Tak mungkinlah sebab tuan-tuan pun faham. Nak hantar ke mana? Kita nak hantar ke Eropah. Eropah telah menerima 1 juta lebih pelarian Islam yang datang daripada Syria sejak Syria ada perang saudara. Mereka menerima pelarian pula yang datang daripada Sudan ketika Sudan berperang. Libya punya pelarian masuk. Jadi Eropah ni ada 3 juta lebih pelarian Islam dan Eropah menanggung masalah. Ukraine juga keluarkan 6 juta pelarian. Maka solution dia adalah kerajaan Malaysia kena ambil inisiatif, tak bergantung pada UNHCR. Bila kita suruh dia selesaikan, dia tak boleh selesaikan sebab negara yang nak menerima ni tak ada. Maka kita keluar daripada kotak menanti orang selesaikan masalah kita. Kerana mereka menjadi masalah pada kita ambil langkah kita selesaikan dengan pergi melihat tempat yang membantu. Ini data menunjukkan Saudi ada sampai 400,000 ke 500,000 orang. UAE ada 60,000 orang dan kemudian Qatar ada 20,000 orang. Maka rundingan ni kena buat inisiatif kerajaan. Dia kena pergi hantar wakil kita dan jelaskan di atas semangat Islam. Kita ada 126,000 orang ni kita tak boleh nak tanggung sebab kita tak ada skill yang kita nak sediakan pada mereka. Kerana semua space skill kerja tu orang kita masih nak kerja. Daripada peruncit, daripada peniaga pasar, sampailah pungut tin dengan pungut botol, orang kita nak buat lagi kerja tu. Jadi kena buat satu rundingan tanpa mengharapkan UNHCR. Pergilah berunding dengan negara Arab yang kaya. Dan negara Arab yang kaya ni bukan saja kaya, mereka adalah sektor yang berkembang di mana rakyat dia tak nak kerja dalam 3D ni. Siapa yang pernah pergi menunaikan haji dan umrah, tuan-tuan pun tahu. Setiap kali dicuci ni yang cuci semua orang Rohingya. Tuan-tuan tengok siapa yang menolak kerusi setiap kali jemaah nak sa'i dan jemaah tu jemaah lumpur. Semua orang-orang daripada negara Rohingya. Jadi dia ada skill yang mana ekonomi yang besar, limpahan kerja yang besar dan orang Saudi tak nak buat. Jadi 3 tahun sudah saya dah cakap, kata jangan bergantung pada UNHCR. Kalau bergantung pada UNHCR, kes ni dah 20 lebih tahun. Pelarian Rohingya masuk negara kita ni hujung 90-an, 2001 telah diperbincangkan. Maka nak menyelesaikannya, kerajaan kena ambil inisiatif, iaitu berunding dengan negara yang dah memang ada package ni. Satu adalah sentimen rakyat kita untuk anti Rohingya
Rohingya jadi sangat tinggi. Kita pun tak mahu dunia melihat perkara yang tak elok di mana kita menolak perancangan Rohingya walaupun sama Islam. Kita bukan tolak, kita tak mampu menyediakan ruang 20 tahun. Ruang yang mana mereka masuki adalah ruang yang orang kita masih lagi nak bekerja. Sedangkan ruang-ruang di negara Arab yang maju adalah ruang kosong yang baru. Maka itu saya jelaskan, kata jangan tunggu dalam keadaan yang tak ada penyelesaian. Kena ambil ruang-ruang baru. Jadi ruang baru ni saya kata bukan mustahil. Kalau Saudi boleh menguruskan dengan baik sampai mencapai 400 ke 500 ribu dan kita hanya ada 126 ribu, kita bukan nak pindah masalah kepada Saudi. Kita cuma kata sekiranya pekerja ini ada ruang dia dan kemahiran mereka adalah kemahiran yang basic dan semua pekerjaan ini diberi oleh Saudi, maka kita kata kita nak hantar. Saya jelaskan pada tuan-tuan pula, kita akan ada masalah pula kalau berita ni tersebar. Nanti kamu akan dihantar ke Arab Saudi, lagi je ke Malaysia pun masalah. Kalau kita tak tutup pintu laluan laut kita, di mana pintu perdagangan manusia ni, sebab kes dia berantai. Kalau nanti kita bagi tahu kata datang ke Malaysia lah sekali Saudi terima, orang rasa seronok, lebih seronok daripada dulu. Dulu datang kena meniaga pasar borong, dulu datang kena kerja kutit tit, sekarang dia kata datang Malaysia je, automatik kamu akan sampai ke Saudi dan kehidupan kamu menjadi baik di negara Islam yang ekonomi dia tinggi. Kita tak mahu kemudiannya jadi kita ni negara transit. Ni nak kena belajar pula tutup pintu ni, nak kena berunding dengan Bangladesh. Sebab masalah sekarang bukan menghantar yang dah ada, masalah yang akan datang masuk pula yang belum ada. Maka kita nak tutup dulu pintu dia. Pintu dia macam mana kita nak tutup? Kita kena pergi berunding dengan kerajaan Bangladesh, mengatakan kita tak mampu. Kalau Bangladesh buka pintu dan tak kawal perairan dia, orang ni akan sampai. Sebab saya tengok di Eropah tuan-tuan, drone dipasang. Jadi drone ni terbang, dia dapat detect satu objek kapal, dia cek objek kapal ni tak daftar sebagai kapal dagang, berarti itu kapal pemerdagangan manusia. Kapal ni dipintas. Sebab tu dia dapat kawal. Bila dia menubuhkan kawalan sempadan perairan bersama di antara Greece, bergabung dengan Itali, bergabung dengan Spain, dibantu oleh Cyprus sebagai barisan depan, kemudian di negara yang lain dia terbangkan drone waktu malam, besok siang dia pintas. Jadi kita ada solution dia. Bagi negara-negara seperti UAE, seperti negara seperti Arab Saudi dan negara seperti Qatar yang menerima pelarian, mereka untung kerana orang Rohingya datang menjadi pekerja, menjadi pemandu, buruh pembinaan, menjadi buruh cuci. Mereka berjaya menstrukturkan kehadiran orang Rohingya sebagai pekerja di negara mereka. Status orang Rohingya ni 400 ribu ke 500 ribu yang ada di Arab Saudi ni, di UAE. Untung bagi mereka dan mereka boleh upskill orang Rohingya ni, di mana orang Rohingya dekat negara mereka hidup dalam pekerjaan yang ada skill. Bila ada skill, ada pendapatan. Bila ada pendapatan, dia dapat masuk ke dalam masyarakat tu, hidup sebagai bukan beban seperti mana dia hidup dekat Malaysia. Jadi penyelesaian dia sekarang ni saya jelaskan, kerajaan kena menghantar satu delegasi khas untuk pergi ke Arab Saudi. Perkara yang paling penting untuk kita selesaikan, Malaysia tak bergantung pada UNHCR. Malaysia mestilah membuat inisiatif sendiri. Okey?